dalam keadaan menyelamat tempat tinggi. So di kawasan yang menyelamat tempat tinggi ni ada dua teriakan yang apabila kita dengar, tuan-tuan puan-puan perlu serta-merta ambil tindakan. Okey. So teriakan yang pertama dia dijerit stop. Siapa sahaja yang jerit stop, maksudnya apa-apa aktiviti yang berlaku ketika itu perlu dihentikan serta-merta. Kemungkinan ada berlaku bahaya dan perlu dinilai semula keadaan di lokasi. Okay. So yang kedua pula adalah under below. Maksudnya tim penyelamat yang di atas bangunan ataupun di kawasan atas lereng bukit telah terlepas barang seperti karabiner, figure of 8 ataupun apa-apa objek yang berat dikhuatiri akan menyebabkan kecederaan dekat tim bawah. So tim bawah kena lari segera.